Cantik gila. Memasuki hari ketiga kami di Hokkaido, dan hari ini kami akan mulakan perjalanan kami ke sebuah kawasan pergunungan yang menjadi antara tumpuan utama pelancong apabila tiba di bumi yang terkenal dengan keindahan salji dan landscape musim sejuk ini, iaitu Niseko. Alhamdulillah, cuaca hari ini sangat cantik dan cerah. Semoga cuaca akan okey sepanjang perjalanan kami dan juga kat Niseko nanti. Good morning guys. Morning. Hari ni hari ke-3. So hari ni aktiviti kita akan pergi ke bahagian Niseko. Kita nak pergi Lake Toya and ada nearby situ. Yes. So dari sini perjalanan dalam daripada Airbnb kita ni dalam 2 jam lebih lah drive. So kita pagi lagi tengok Clear sky guys. ini So, clear sky. bersyukur sangat sebab kita dah beberapa hari ni okey lah, cuaca tak ada apa pun. Snowfall pun ada lah tapi ada je snowfall. Cumanya sikit je lah. kalau nak clear sky semalam tak adalah clear sky, tapi dia cerah. Dia okey. and hari ni could be better. Yes. Cantik hari ni. Ikutkan plan, kami akan singgah di beberapa hotspot menarik di Niseko nanti. Tapi dalam masa yang sama, ada juga rasa risau sikit kalau cuaca tiba-tiba berubah. So, dekat Niseko nanti, kita just hope for the best je lah. Macam biasa kita orang tak sampai lagi destinasi kita orang. Kita orang just berhenti sebab cantik sangat. Ikutkan clear sky hari ni. Tapi salji turun lagi. Snowfall lagi. Cantik. Tengah syok menikmati view, tiba-tiba salji turun lagi. Tengah snowfalls. Cantiknya. Kami pun tak pasti kawasan spesifik yang kami singgah ni. Tapi apa yang pasti, memang kami je yang ada kat situ. Tenang dan dapat betul-betul menikmati suasana. Sangkaan kami untuk eksplor Niseko akhirnya terjawab bila salji makin lama makin lebat. Kebanyakan tempat yang kami rancang nak pergi, semuanya tutup sebab salji terlalu tebal. Memang tak ada rezeki lah kali ni. Sampailah kami cuba untuk ke Niseko Shrine dengan harapan masih ada peluang untuk singgah. Dan Alhamdulillah, walaupun tak dapat masuk, kami sempat juga singgah dekat luar. Hai guys, kita dekat Niseko Shrine. Tengah-tengah snowfall. Yep. Nak datang sini senang je lah. Tak payah bayar pun. Free je. Tak ada bayar parking ke apa ke. Tak ada orang pun kat sini. So kita sebenarnya kita nak ambil gambar dekat area. Dekat area Makari. Banyak yang salji dah tebal. So mungkin sebabkan faktor lepas snowstorm tu, yang 2-3 hari lepas, yang beberapa hari lepas tu jadi setinggi. Tengoklah. Tengok tu. Tu sana. Setinggi apa tu? Lori tu lah nampak tu. Terhapus lori tu. Dia punya tebal dia. Ni berdirinya. So jadi banyak tempat diorang tak clear. Jadi kita tak boleh nak masuk. Park ke apa ke masyarakat. Tapi hasil dia tengok. Cantik. Lepas snowstorm memang setinggi dia. Kalau ikutkan ni tempat ketiga jugalah, tapi tempat satu yang kedua. Itu juga. Keempat sepatutnya nak pergi. Tempat keempat Tapi lah. Tapi 3 tempat tak boleh masuk lagi. Kita duduk dalam kereta dari pagi. Dari pagi duduk dalam kereta. Sini baru ni. But it's okay. Macam tu lah kan kalau kita jalan-jalan time winter ni. Especially kat Jepun. Memang out of nowhere tiba-tiba snowstorm ke apa kita tak boleh nak plan. Yep. Tapi So memang ni tempat yang macam kita tak plan sangat. Tapi kalau ada kita go je. so kita nak makan je lapar. Kita pergi makan. Lepas tu malam sekejap lagi kita nak pergi Lake Toya.
tak akan ada aktiviti. Aktiviti tu harap ada lah. Akan tiba-tiba. Sebab ni macam ni kan. So kalau harap cancel tak tahulah. tak Harap cancel tak lah kot. kot. Mungkin sebab dia kawasan ni lah. Sebab kawasan Niseko ni kan dekat dengan gunung. So possibly dia punya cuaca dia macam ni lah. Pintar lah, anything can happen. So let's go. Kita pergi makan. Walaupun tak dapat pergi ke tempat yang kami plan, rasanya momen ambil gambar dan rakam video kat sini pun dah cukup magical untuk kami. Dengan salji turun lebat, suasana sunyi, kita orang je ada kat situ. And memang rasa lain macam. Kadang-kadang plan yang kita tak rancang itulah yang akan jadi momen yang paling kita tak dapat lupakan. Tak nak buang masa, kami terus decide nak cari makan. Dan kali ni, kami pilih untuk try Wagyu dekat area sini. Kita nak pergi makan sana. Tapi lebat macam mana? Itulah pasal. Tu dia. Pimai tang tu juga. Ada orang ke dalam tu? Ada orang lagi atas sebelah ni. Patutlah. Dia buat apa? Kalau sebelum ni kami pernah rasa Wagyu Kobe dan kali ni kami cuba pula Wagyu kat sini. Harga dia pun tak terlalu mahal, boleh kata masih affordable dan rahsia dia of course memang sedap. Apa yang paling menarik, suasana kat kedai ni memang tenang. Sekarang kita dekat Lake Toya Observatory Deck. Macam tu kau sebut. Basically untuk spot, untuk view, untuk bergambar lah. So kat sini ada kedai-kedai macam biasa untuk nak beli something untuk bawa balik lah. So kita tengok dulu and sekejap lagi kita nak ke Observatory Deck lah. Cumanya sekarang tengah agak snowy sikit lah. Kat rumah aku mesti kena rembat. Abang aku kena rembat. So kalau nak beli semua dia sama. Kena beli semua sama. Tak boleh asing-asing. Kau dah plan nak beli apa? Nek. Tu lah coklat apa? So kat sini macam biasalah ada fridge magnet, ada baju-baju. Dia dah pernah beli dah. Kita nak cari yang betul-betul nampak Hokkaido, Sapporo. Lake Toya tu adalah kita beli yang Hokkaido je senang Ada coklat ni. lah. Ni 800 je. ada. Pure matcha lah. Okey. Sedap. Yang tu apa, black and white coklat. Ni ada sweet potato. Dia macam potato chips. Oh. Minyak. So kita tengah cari nak beli puding. Nak cuba-cuba. Cuba-cuba. Korai. Punyalah banyak biskut-biskut ni. Jepun kan memang salah satu, kalau beli apa, benda-benda yang nak dibawa balik, biskut-biskut atau kek diorang antara yang diorang memang jual lah. Diorang memang kenalkan diorang punya kek dan biskut ni. So, banyak barang lagi ni.
Apa dah masalah pakcik dua ni? Dia Tu, tadi dah ni. tak, dia nak stablekan dia punya kedai ramen tu. Nampak? Oh, dia nampak nak buka sekarang, ke? nampak stable dah kan? Dah buka tadi, dia tutup. Ya meh? So, member dia nak beli. Hmm. Yang dia duk kalut kata, tak okey ke? Okey ke ni? Sedap ke ni? Barang apa je, bahan apa je. Beli dah baru hantar sedap tak sedap. Yang member dia pun, seorang tu duk sibuk chat kat handphone. Lepas tu seorang ni tanya, ni sedap ke kalau makan ni? Sedap ke ni makan macam mana semua ni? Benda apa semua? Ni serabut orang nak beli juga. Kan, beli je lah. Kita sembang yang kuat. Kau ingat dia tak dengar ke? Ingat tak dengar ke? Mampus lah. Dia kata, lah apa masalah dapat cerita sekarang ni? Dia tak tahu kita nampak dia. Kau lah tu. Jangan. Aku pakai binatang tu. So observatory dia kat sini. And tengah ramai sekarang ni. Sebab tadi pelancong dalam beberapa bas baru sampai lah. Kat sini korang boleh juga main apa? Saji. Sebab mostly akan bawa anak-anak and family kan. Sekarang snow tengah turun. And cuaca tengah agak mendung kat sana. But then it's still okay. Cantik je sebenarnya. Kita punya main purpose bukan kat sini. Kejap lagi. Sebab kita nak tengok satu pertunjukan. Tapi benda tu kejap lagi kita baru pergi. Before tu kita singgah dulu kat sini lah. Sebelum kita gerak ke destinasi kita. Menikmati keindahan Tasik Toya dari jauh pun dah cukup cantik. Walaupun cuaca agak mendung masa kami sampai, tapi tetap rasa wow. Lepas settle kat situ, kami terus bergerak ke Lake Toya untuk makan malam. So guys, kita baru lepas makan oyster goreng. Kita makan telur ikan salmon, Ramen, ramen, ayam goreng. Ayam goreng kat kurau. Soba lah. Udon. Udon. Ya. So harga dia pergi orang makan cuma 7,000 lebih. Murah je. Murah weh. Murah. Dah lah oyster dia banyak dia bagi. Portion dia banyak. Ayam dia besar gila. Ayam dia besar gila. Ayam dia besar gila. Dia pilih kau apa? Aku tak tahu lah. Dia mungkin dia tengok aku besar kan. Kedai ni. So sebelah ni ada ada ICT. So kita nak masuk kejap sebelum kita ke kita punya aktiviti yang sebenar lah kejap lagi. Forgot. Cantik. Dah tahulah korang berapa bondo. Itu ke mana saja? Nampaklah lawa kalau dekat Malaysia panasnya lah lampu-lampu. So dia tak lawa sebab panas kan? Ya. Aku ajar. The Illumination kat Lake Toya ni memang salah satu tarikan musim sejuk dekat sini dan hampir setiap tahun akan diadakan. Untuk musim sejuk kali ni, Illumination dia biasanya berlangsung sekitar penghujung tahun sampai awal tahun. Jadi, memang timing kami sampai ni kena sangat. Laluan pejalan kaki yang dihiasi lampu LED berwarna-warni nampak simple, tapi bila jalan sendiri kat sini waktu malam, memang rasa lain macam.
Habis je kat situ, kami terus bergerak ke Toyako Onsen Lakeside untuk menikmati pertunjukan bunga api. はい、ありがとうございます。 So sekarang kita menunggu untuk fireworks. So inilah dia masanya. Okay, sekarang ni kalau korang datang sini, korang boleh bayar 800 yen. Korang boleh tengok dekat platform ni, dekat kawasan ni. So tak ada orang lah. Macam kat sana tu kalau free lah. Kalau kat luar sana free, kat sini bayar. Special sikit. tu berapa ringgit? Alamak. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba dan pertunjukan bermula. Woi. Walaupun pertunjukan bunga api tak lama, tapi cukup untuk jadi penutup hari yang sangat indah. Dalam beberapa minit tu, langit malam di Lake Toya berubah menjadi penuh warna dan suasana sejuk sekeliling buat momen tu lagi terasa. Simple tapi cukup bermakna. Satu kenangan yang pasti kami takkan lupa. Cantik gila. Untuk pengembaraan seterusnya, kami akan bawa korang menikmati lebih banyak momen magical dan juga pengalaman melihat penguin di Asahi Yamazu.